Sumpah tak sangka, Al-Quran pun boleh dijadikan bahan untuk budaya songsang. Isu ni mula meletup bila tular video sepanduk dalam satu perarakan dekat ibu negara baru-baru yang buatkan orang lagi marah. Diorang sanggup salah guna ayat suci ni masa umat Islam tengah sibuk mengejar keberkatan bulan Ramadan. Dan tindakan ni bukan saja satu penghinaan, tapi diorang dah tafsir ayat Al-Quran tu jauh dari maksud sebenar. Semata-mata nak ikut nafsu sendiri. Menteri Agama pun dah tegaskan yang kita tak boleh biarkan benda ni berlaku sebab ia boleh menyesatkan ramai orang. Dan sekarang ini Jawi dah diarahkan untuk buat siasatan penuh dan heret pihak yang terlibat ke muka pengadilan ikut undang-undang yang sedia ada. Al-Quran ni ada tertib dan ilmu dia. Janganlah kita sesuka hati nak tunggang agama untuk sokong agenda yang sah-sah langgar fitrah. Bila kebebasan bersuara dah mula melanggar sempadan agama, itu bukan lagi hak asasi, tapi satu provokasi yang melampau. Ini adalah satu peringatan agama bukan bahan eksperimen untuk kepentingan agenda peribadi korang. Aizzuddin Samni, Ideas That Move Malaysia Forward.